Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah dan rakan-rakan saya yang lain akan menerangkan projek DIY ciptaan kami yang bertemakan pembaziran kepada tenaga iaitu pasu bunga. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan saya iaitu Nur Amirah, Quratul Anati, Zulaikha Najmah dan Nurul Izzati. Kami pelajar dari Sekolah SMK Datuk Rosain. Tanah daripada baja kompos membantu pokok bunga untuk tumbuh dan lebih mesra alam. Selebihnya, rakan-rakan saya yang lain akan menerangkan. Pernyataan masalah tentang pembaziran tenaga ialah pembaziran tenaga menjadi isu utama dalam era moden ini di mana penggunaan tenaga yang berlebihan dan tidak cekap membawa kepada peningkatan kos operasi, pembebasan gas rumah hijau dan mempercepatkan perubahan iklim. Walaupun kesedaran tentang kepentingan penjimatan tenaga semakin meningkat, amalan pembaziran masih boleh luasa di sektor kediaman, industri dan pengangkutan. Kurangnya kesedaran, teknologi usang dan sikap tidak bertanggungjawab dalam penggunaan tenaga menyumbang kepada masalah ini. Jika dibiarkan, pembaziran tenaga akan memberi kesan negatif terhadap ekonomi negara dan kelestarian alam sekitar. Ini ialah lukisan penanaman bunga menggunakan baja kompos di dalam pasu bunga. Langkah-langkah pembuatan pasu bunga menggunakan baja kompos. Yang pertama, sediakan plastik terpakai lalu gunting memanjang sehingga berbentuk tali. Yang kedua, sediakan sejambak bunga untuk diletakkan ke dalam pasu. Yang ketiga, sediakan baja kompos. Yang keempat, sediakan satu tempurung kelapa dan tebukkan 3 hujung bawah kelapa dengan menggunakan penebuk lubang. Yang kelima, gunakan cat yang berwarna ungu untuk mengecat tempurung kelapa. Barang-barang yang digunakan ialah yang pertama, plastik terpakai. Yang kedua, tempurung kelapa. Yang ketiga, bunga. Yang keempat, penebuk lubang. Yang kelima, spray berwarna biru. Dan yang terakhir sekali yang keenam, baja kompos. Untuk projek kali ini, kami menggunakan bahan-bahan Mr. DIY seperti penebuk lubang yang berharga RM3.30, spray berwarna biru yang berharga RM6.50 dan total bagi bahan Mr. DIY ialah RM9.80. Kami juga menggunakan bahan lain seperti baja kompos daripada sisa makanan, tempurung kelapa dan bunga hidup